Wah, tengok tu. Korang perasan tak? Jap. Kejap. Okay, Acik ni 2026 2023 beli sofa 26k dekat Hafiz Enterprise. So ni dah dekat 2026. So alhamdulillah dekat 3 tahun Acik pakai sofa Boyjan. So tahun ni sebelum 2026, ni 2025 ni akhir tahun, Acik nak order sofa yang lebih besar, upgrade sikit. Sebab Acik tahu Bozijan ada new production 2026. Acik nak jual balik sebab majority tahu Bozijan boleh try in. Acik nak jual balik barang Acik. So Acik nak upgrade design lain, kualiti yang lebih super lah. So Acik ni kategori ni lah customer tetap Bozijan, alhamdulillah. So hari ni jumpa dengan Angel. Waktu-waktu dah malam macam ni, dia relax. Acik ni biasa memang datang lewat-lewat sikit. Nak order sofa super. Something yang Boyjan dengar tadi, Angel cakap Acik ni nak order sofa dalam dekat RM40,000 lah, something gitulah. Nilaian tu tak kisah, yang penting Acik tu nak macam mana. Macam Bozijan boleh buatkan barang ataupun sofa mengikut bajet orang lah, tak kisah. Korang nak buat sofa RM5,000 boleh, nak buat sofa RM10,000 boleh. Macam ni kan, ini kan new production 2024. Dia dah nak close geng, discontinue orang panggil dah nak tamat. Adalah lagi beberapa barang dah tak banyak. Ini yang kita panggil sofa boleh lompat, new production 2024. Tapi sekarang ni dekat 2026, production 2026 sekarang yang nak keluar. Sebab dah nak 2026 kan. So tak sangka lah sambutan customer tu, make order lock ramai. Tu Acik tengah try. Dia tengok material span, kayu apa segala, Acik tengah try. Duduk satu-satu. So ini adalah gudang Bozijan. Lepas tu ada juga yang Bozijan tanya, bos, dia tak lelong ni Bozijan dah. Acik, kejap sebelum tu Acik Bozijan tumpang duduk sekejap tau. Yang punya ni Acik Rohaiza. Bozijan tumpang duduk jap. Lelong ni tak silap Bozijan, kalau dekat gudang Bozijan dah bulan 2 ke bulan 3 last Bozijan buat lelongan dekat gudang. Bukan ada online tak ada online. Sebab tu Bozijan tak sempat geng. Ada nak buat clearance ke, masukkan kualiti rendah untuk dia jual yang lelong ke apa segala. Disebabkan order customer semakin banyak. Lah dulu order dekat Hafiz Enterprise kan, sekarang kan dah ada 2 tempat. So customer makin ramai untuk order barang. Bozijan tak sempat nak buat event, nak launching ke apa. Maksudnya lelong memang tak sempat. Sebab tu tolong jangan berurusan dengan orang-orang yang pakai muka Bozijan dekat media sosial dan offer korang yang murah-murah ke semua. Tolong jangan dilayan langsung.